Kak Yo, hari ni kita duduk tempat buat batik di Kelantan. Akhirnya Bella buat juga video pembuatan batik Kelantan di PCB. Satu warisan Kelantan yang patut dibanggakan sampai lo ni. Gajah Afrika yang lingo besar. Oh, baju saya ada ya. Okay, Assalamualaikum. Kita bersama Kak Sally lagi. Episod ketiga kita nak pergi cari pembuatan gapo Kak Sally? Hai batik. Batik Kelantan di kapur Cik Deri. Mula-mula juga ni nak boleh tengok ni. Super saya pun. Oh, dah. Minat juga kan Minat batik dia. dah. Comel dia. Lukis tangan. Free hand dia panggil. Saya Aisyah dari Tarmizi Batik. So hari ni kita nak melawat kilat Tarmizi Batik. Tarmizi Batik. Kilat ni memang lama lah. Tarmizi tu ayah. Alhamdulillah. Okay. Kita masuk ke tempat pembuatan batik. Dia belakang jauh sana. Lilin dia sebelum dia kita masuk lah. Rosin beli. Rosin ni apa dia maksud? Oh, resin getah. Getah pokok. Oh, Dia kebalik. dah kebalik. Dia asal warna putih. Berapa lebih? Lilin kau. Liling. Oh, liling hok hitam. Buat batik begini. Proses dia nak pecahkan liling untuk nak cair mula. Liling ni lagi ada liling. Resin ni sebelum kita cair dia. Kita kuasa nak keringkan air dia dia. Yang antara blok-blok dia. Kering lilin sikit ni banyak. Kalau kita tok Wah, okey ha, tu dia. Tindih gitu. Oh, comel. Apa elok? Kalau susu ya tu. Susu bata panggil dia kan. Sisih. Dia kalau ikut-ikut benda ni, tak siap lagi ya. Kita tak lapuk lagi kat dia sebenarnya. Tapi habis Batik tak? Hak ni lain ke pada hak duk lukis tu? Lain. Kalau hak Beza ni lagu mana? beza dia teknik buat. Kalau hak ni kita ada sare dia, kita cok dia dah ada corak dah. Dia kita bentuk corak dah. Hak ni tekan dengan blok yo lah. Sare dia Dia tak lagi kok percaya semua ni selalu dah. betul. Jadi saya tak ada lah betul ni yang ada ni. Hak tu lukis tu dia ada lukis tangan pula you lukis supaya lukis kita lukis dekat kertas kan kita guna. Cuma waktu tu kita guna canting. Semua ni hak lilin ada dulu lah Kak. Betul. Lepas tu ni nak sabun lilin ni tubik tu. Buat lagu mana pula? Kita rebus. Rebus. Rebus tu you hancur lah lilin tu. Betul. Kita rebus. Ni canting. Ni Kalau cantik lukis ni. kita guna ni. Lepas tu lukis gitulah. Bella nak lukis tak? Boleh. Buat gajah apa? Itu gajah. boleh. Bikin gajah pula ni. Kau batik gajah. Seluar gajah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia tekan mana? Dia payah nak kau terus. Oh Bella, senang dah tu. Yo, kita nukis bunga tu kat Sally ni ha. Comel Bunga tu. rupuk. dia ada bakat. Tak sebab dah gajah. Comel tu. Apa je tak tahu ni. Bunga ke apa tu? Seluk lepis sali dah. Ya sudut juga ya. Atas rasa nak pergi. Pergi je. Raya. Jadi apa? Gajah. Buat gajah semua dah lah. Gajah mana? Gajah Malaysia ke gajah apa dah? Gajah Thailand Afrika. lah. Gajah Afrika yang lingo besar. Gajah Thailand. Gajah pula. Nak Comel. gajah sangat. Kita boleh buat gajah. Anak gajah ke ibu gajah? Ni gajah Jadi Bella. gajah. Cabaran ya. Macam nak kawan ni. Yes, Titik-titik cabaran dia dia sebab dia free flow. Tubik sama. Jadi kalau kita berhenti jadi besar titik. Ni kita tengah buat gap ni boh. Pacu color. Baca color. Tengok ni. Kalau gapo rasa-rasa. Nampak macam merah. Nampak macam merung. Merum. Okay. Jadi kita nak tengok cara orang berlukis. Gana lukis batik tu kita menggunakan canting. Jadi betul ni. Tekuk. Hal ni tekuk sebab kita nak suruh sama belah kau dia. Sebab kita nak buat uniform kan nak pakai sedondon tadi. Dan terus nak 100 lah pun boleh. Satu lah, si lah. Lagi. Okey, ni proses dia mewarna. Ni proses step yang kedua lah selepas kita lukis-lukis tu kita warna. Ambil masa dapat tak? Slow-slow, kita kalah, berhati-hati. Guna semula jadi juga. Kita jemur lagu tu. So, kalau tak panah molek, ia tak comel lah. Lilin ni, tujuan dia kita color lukis dengan lilin tu, tujuan dia untuk sekat warna tu daripada merebat. Nampak tak dia cara yang warna tu? Lilin tu dia campuran lilin, rosin. Lilin, rosin, minyak tak? Tempahan seragam.
untuk cikgu sekolah. Cikgu sekolah. Kalau nampak tu semua sama lah kau. Dia tepuh seragam. Dia akan ikut kreativiti dia orang masing-masing. Bagaimana lagu mana awak nak tentu ke hak ni nak berbual hak cak gapo dia bercak gapo dia bercak gapo. Tengok rasa comel lah. Dia ada defect ke apa, kita boleh back key balik. Sebab kita kilis sendiri, so kita boleh back key balik. Kita adjust lukis mula comel. Tu kau kebiasa aja latar belakang gapo orang. Sebab kita memang seni kita. Patak sipuk lah Rizal. Kak berapa lama dah kak duk melukis batik ni? Nama lah. Yang ni yang Dari gelak lah tu. Itu warna dia tu. Kalau siap dia jadi gitu. Siap ada warna gigi. sekeliling. Kita tengok hot ni nampak cat gelak dah. Boya kering yang dicat ni. Hot ni hot siap gebuh dah. Jemur dah. Kita mati warna dah lah. Lepas kita siap colour ke apa, kita jemur kering dulu. Lepas tu kita celup dalam silikit. Untuk kita mati warna, tak sewi warna dia tubik. Ni kalau ni kan kita cuai warna tubik mula. Tapi kita kena mati dulu warna dia biar lekat dekat kain. Hak ni yang rusak ni nanti kita nak buat mula sebab ya warna tubik kan, tubik pada corok-corok dia. Ada contoh tubik gini dia. Orang lukis kita yang akan lukis lah pula contoh jadi bunga. Dia dapat jadi dapat. Dia tak boleh banyak dah. Okey, kena sijak ke tak apa. Tak apa kalau biar rata. Ni kain batik Kak Yo, sebelah katil ni. Kak saya dia tak boleh nak jual ni. Banyak putih ni. Kena mengikat pasang-pasang ni kena. Kalau cuah begitu. Cuak. Tak boleh. Dia kalau cuak dia tak kes kata warna dia. Dia kalau macam Topok. topok. Jadi kita tu Boleh. Ni proses apa dah? Proses menconteng. Conteng. Nak buat kimula aku kan? Nak buat kimula ni. Sebab kena air hujan. Ni warna saya. Ni warna Bikin saya. merung. Okey. Yang asal pandai nukih kau. Tak pandai gua belajar muka ke anak beranak buat batik belakang. Kena minat gua ni. Belajar lama nak boleh pandai. Tu. Dia sama ni lilin ni. Berapa lama dah? Kak balik sekolah jana mula kat nyatin tu. Sebab harga batik semakin naik dia. Harga batik sama je tak naik. Tak naik. Buat kan bila nak naik? Dia kena sikit orang buat ah. Haji tu buat deal dia. Baju saya ada ya. Okey, lah ni kita nak pergi tempat dia apa tu? Lock. Dia lock punya warna. Dia rebuh kain tu biar warna tu jadi lock. Saya selikat. Ni bila dia genda lah sodium silikat ni dia jadi tok. Tok tu berkala. Tok tu berkala. Warna tu akan lock kala. Ni. hot ni cara ke apa ni abang? Ini cara lock kala. Kalau tak kena benda ni, kalau ni kena air tubik ni. Tubik. Jadi kain putih mula. Ya betul. Lepas tu kena lama mana tu dalam tu? Bila kalau nak cara kalau tu cerah, paling-paling kurang 2 jam. Adik tak sikit. Dia kena rasa dulu. Kita akak lalu lah monggo. Cik mudah-mudah hot ni yo kerap si lah Kak Yo tak seri sayur yo tu tubik dah. Anak beranak. Okey, lepas tu kita pergi tengok tempat perebus sebelah. Ya buah lah carrot. Okey, rebuh lah carrot. Dia rebuh. Rebuh. Okey, rebuh itu masuk ni pula. 2 kali dah. Jadi gini. Ni duk bubuk. Jadi gini kita masak pula akan tubik jadi gini. Saya gini. Lepas tu boleh guna mula. Lepas tu boleh guna Boleh guna wak blok Teh. Bila dia rebuk, warna lilin tu akan cair. Bila kita air. Lepas tu dia akan sejuk, dia akan terapung. Kita Terapung, nanti akan ketuk. Dia akan cuci-cuci jadilah ketul gini. masak pula jadi gini. Belakang sana. Iguana. Weh. Oh ni hot siap dah ni Kak. Ni hak abang lah kalah. Ni Weh, super hot alhamdulillah. ni. Macam baju tidur kita. Hot ni hot lukis bunga ni. Ini macam kain Puspanita ke dia ni. Betul hak ni tepas daripada KL juga. KL juga. Sampai jemur jadi kain siap gini. Kalau macam tadi, kalau ngalah tu tadi kita boleh buat 1 ke 5 tengok atas design jugalah. Kalau hak ni banyak-banyak ni sebab kita ramai kan sudah dalam 2 minggu tu. Kalau nak beli boleh datang ke Tamizi Batik Cawangan Kota Baru. Jom kita pakai beli bahan ni dah. Pakai beli belakang. Tak Abla pun nak pakai baju gini juga bahan ni gaya batik. Okey, alhamdulillah Kak Selling tersapa ni kedai Tamizi Batik. Hari kita kilat dia okey. Ya. Ni. Tengok kelet dah mari kita tengok macam. Untuk batik kan, kita tak guna so material. Tadi dekat kilang kita tengok cotton je kan. Kalau kat sini kita boleh tengok banyak jenis material yang ada.
Dan batik ni semua tak sama design. Semua dia tak sama. Sebab kalau dekat kedai kita memang jual eksklusif, satu corak satu design. Supaya kita nak bila kita pakai tu kita yakin yang kita bertambah yakin. Bertambah yakin. Bila ni sampai hujung tu semua batik asli Kelantan. Kenal batik asli dengan tak asli. Boleh. Ni kain grid lah kau lah. Kain kerik, sutera kerik. Dia lembut. Sutera. Okey, batik adalah seni warisan, bukan pakaian semata-mata. Proses dia mengambil masa dan tak senang. Sangat susah daripada kain putih, kita menggunakan lilin sampailah proses mewarna dan jemur tu mengambil masa yang lama untuk siapkan sehelai kain. Tak senang. Sebab itulah harga batik ada harga dia dan sangat bernilai sebab seni adalah warisan kita. Pertahankan batik tradisional adalah sebuah perjuangan dan perjuangan memerlukan pengorbanan. Tak seni lah nak boleh deh. Sela-sela kain ni pakai masa, lepas tu pakai apa dah? Panggil Tenaga. Usaha deh. Betul. Okey. Jadi batik dia adalah seni warisan, tak senang. Proses dia sangat lama kita ambil. Lepas tu seni adalah warisan kita. Untuk mempertahankan seni ni kekal relevan sampai hari ni tak mudah, tak senang. Jadi sama-sama kita kekalkan warisan kita. Mai tengok siapa lagi kedai dah, tempat buat pun kita tengok dah. Jadi Kak Yo. Okey, kalau nak beli boleh mari cari dekat Tarmizi Batik, Cawangan Kota Baru. Senil je nak cari belakang Hotel Perdana sebelum kedai kopi Loh Mila Tungging ni je. Pakai gitulah Kak Yo. Jadi Kak Yo.